Okay guys, hari ni kita berada di pekarangan sekolah. Kita akan menuju ke SJKC Kuang Hong. Kita akan main badminton bersama-sama di Soda. Temu di sana. Hi guys, we are going Okay guys, kita dah berada di sini dan kita Tak jumpa. disconnect. Hilang. Pisah. Mana bersoda? Dengan game soda lain. Kita pisah. Okay, situ ada papan-papan kau sejarah. Oh, my expectation was too high. This is me before badminton. Cepatlah tengok tadi yang mana. Tak elok dah. Kat mana? Asal first kiblat. Where kiblat? Kau tempatku meminta. Deng. Ada flash dah pula. Meanwhile. Wait a minute. Who are you? Baiklah. Vlog untuk hari ni. Dia orang ni nak exam dah 30 hari bulan 6. Tapi tengoklah aku buat kau. Saya pun nak exam tapi tak kau. Sebab kita kena study Smart. smart, bukan study hard. So, this is study smart. Sambil study kita boleh bermain badminton dan keluarkan peluh. Smart! Tempat ni sangatlah kondusif dan ceria dengan nasi-nasi merah. Saya sangat recommended untuk pelajar-pelajar UPNM untuk main kat sini. Saya terleka dengan raket baru saya. Dah. Perlawanan antara Dah nampak dua ke? Nampak dia tu? Perlawanan antara Specky. Gila. Ingatlah, di mana jua anda berada, sukan jangan tinggal. Walaupun 30 hari bulan 6 kita nak exam, tapi sukan jangan lupa.